Akhirnya yang kita tunggu-tunggu dah pun tiba, iaitu EV pertama daripada Pro2. Dan apa yang bagusnya, EV ini dihasilkan sepenuhnya oleh Pro2 tanpa sebarang bantuan daripada jenama luar menggunakan kepakaran engineer tempatan kita. So yang ini adalah Pro2 QVE. So korang kena stay tune. Kita akan go through lebih detail untuk kereta ni. Yang baru jumpa channel saya ni, jangan lupa subscribe, like dan share. Dah. Okey, baik. So tengok ramai ini adalah hari majlis pelancaran dia. Okey, yang ini adalah Pro2 QVE. So kita akan pusing-pusing kereta ni. Dan untuk kereta ni Pro2 QVE ni dengan fully charge, korang boleh pergi sampai 430 km. 430 km boleh pergi bukan 200 lebih. Okey. So kapasiti yang lebih besar. Okey. So kalau korang tengok bahagian lampu dia, wow, tajam Terus perkataan QVE hadapan dia lah. Okey. Dan bahagian tepi tempat korang nak charge kat sini Ini tempat korang nak charge Dan ini dia punya rim dan juga tayar. Dan ini adalah gambaran keseluruhan untuk Pro2 QVE bahagian tepi. Kejap lagi kita akan masuk bahagian dalam. Okey, so saya belanja korang bahagian tepi dulu. Pandangan bahagian belakang untuk Pro2 QVE kita So tertera nama QVE dengan logo Pro2. Of course lah, ini Pro2 buat sendiri kita bukan rebash. So cara nak buka dia, korang kena tekan sini gitu So ini dia punya ruangan boots. Tak dikabarnya pula berapa ruang luggage, ruang boots dia. Tapi logo Pro2 ni kalau kau nak buka bonet, jangan tercari-cari pula, kau tekan sini tekan sini. Gitu kita masuk bahagian dalam ramai So ini bahagian interior untuk Pro2 QVE. Okey. So kalau korang tengok bahagian pintu dia, yang menarik perhatian saya dia ada lampu. Kalau malam cantik ni, nampak ni. Okey, ini dia punya push start button. Dia punya seat dia saya rasa bukan fully leather. Okey, semi leather. Okey, so ini dia punya steering. Okey, ini dia punya steering. Kita masuk bahagian dalam. Oh, ada lagi lampu kat sini Ada lampu Okey, dan saya perasan nampak ni, dekat bahagian tepi pintu sini dengan sini ada lampu. So kalau malam-malam cantik Alright, so ini adalah bahagian interior. Dia punya touchscreen multiplayer. Okay, so ini kalau sekali pandang macam soft touch tau, tapi dia bukan soft touch, tapi nampak mahal lah. Alright. So ni dia punya tombol gear. Kat sini korang ada dua card holder, boleh letak cawan dan sebagainya lah. Alright. So ini saya belanja bahagian interior. Ini bahagian steering. Okay, steering dia. Alright. Ini button untuk aircon, untuk lock dengan unlock pintu dan sebagainya, semuanya kat sini lah. Okey. Dan apa yang menarik perhatian saya adalah dia punya bumbung atas ni berwarna hitam, kali gelap, nampak macam kereta mahal lah. Alright. Dan dia punya seat ada elektrik pakai button je tolak, nampak? Korang pakai button je. Alright. Tolak saja. Okey, untuk dia punya harga, Pro2 QVE ni
Harga yang diumumkan setakat ni oleh Pro 2 adalah 80,000. Okey. Itu belum termasuk harga bateri, sebab dikabarkan bateri akan korang bayar sebanyak RM270 untuk sebulan selama 9 tahun. Itu info yang kita dapat awal lah. Okey. Dan untuk pilihan warna, hanya ada 2 pilihan warna saja, iaitu yang ini color ice blue, ice blue. Okey, dan yang di sebelah sini, okey, yang ini kita ada color grey. Okey, so 2 pilihan warna saja. So macam mana pendapat korang pasal Pro 2 QVE EV pertama daripada Pro 2 ni? Yang berminat dengan kereta EV pertama ni, QVE ni, boleh WhatsApp saya. Saya letakkan nombor di bawah, atau berkenan dengan mana-mana model Pro 2 yang lain, boleh terus WhatsApp saya. Jangan lupa subscribe, like dan share. QVE.